Lam, lam, ha, lillah. Jarak, Rob, Okay. Rob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-puan. Hari ini saya nak sentuh satu bab fiqh yang jarang dibincangkan, iaitu fiqh ibadat OKU Pekak. Islam ini agama rahmah. Setiap apa yang diperintahkan mestilah sentiasa tidak di luar kemampuan hambanya. Jadi, para ulama bersepakat kadar yang dituntut untuk dalam bacaan solat adalah kadar yang boleh didengari oleh telinga sendiri. Tetapi tuan-puan, bagaimana dengan OKU Pekak? Dalam mazhab Syafi'i menjelaskan bahawa jika seseorang itu tidak mampu langsung bercakap, maka wajib ke atasnya menggerakkan lidah dan bibirnya mengikut makhraj semampu dia. Tetapi sebelum menggunakan kaedah niat di dalam hati. Pandangan ini berasaskan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Anas ibn Malik. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku menyuruh kamu melakukan sesuatu, maka lakukanlah dengan semampu kamu. Nampaknya Islam ini bukanlah agama yang memberi bebanan kepada hambanya. Jika seseorang peka itu tidak mampu langsung mengeluarkan suara, maka dia wajib menggambarkan lafaz tersebut melalui niat di dalam hati. Namun, jika dia mampu bertutur walaupun dapat mengeluarkan sedikit sahaja bunyi, maka wajib ke atasnya untuk menyebut lafaz tersebut mengikut kadar seadanya. Kadang-kadang mereka yang mempunyai kekurangan lebih bersungguh-sungguh menjaga solat, sedangkan kita yang sempurna masih lalai dan bertangguh. Semoga kita belajar untuk lebih menghargai setiap pemberian Allah dan sama-sama kita membantu saudara-saudara OKU kita dalam beribadah. Tuan-puan, saya tinggalkan satu rangkap pantun. Burung merpati terbang ke bawah, hinggap sebentar di pohon jati. Kurang upaya bukan penghalang untuk beribadah, kerana Allah melihat dari hati. Uhibbukum fillah, jumpa lagi insya-Allah.